Tak kenal takkan dia nak senyum je kan. Dia kiranya macam artis jadi sasaran peminat. Mungkin masa tu dia penat. Dia penat kan, dia nak tersenyum. Mungkin karakter dia macam tu, tapi tak semestinya orang. Macam muka aku ni, muka garang ni. Orang ingat habis nak cakap aku sombong. Tak kan. Kita kena faham keadaan seseorang artis. Masa tu dia penat. Mungkin dia ada masalah kan, masalah duit tak ada. Ada family problem, kusut. Habis kalau orang tak layan kau, kalau kau pergi tegur dia okey. Yang maknanya kau nak tunggu hati ni pergi tersengih kat semua orang. Dan orang kata kalau nanti kita kau ingat orang kenal kau ke, tersengih je pula, orang cakap lain pula. So sebenarnya tak ada hati yang sombong pun kan, semua okey je kan. Yang saya kenal, yang saya tengok pada jauh pun semua dia okey. Siapa yang cakap ni? Gambar bagus lah. Kalau dia tak senyum. Kalau ada masa saya pun jalan muka saya berkerut gak kan. Tapi kalau dia datang nak gambar dengan saya santuni dia. Siapa artis kalau tak ada peminat? Dan peminat yang ambil gambar dengan dia akan hantar dekat grup dia, dan dia sebenarnya adalah rakan promosi kita. Rakan, saya mengatur rakan promosi, dia akan promote dalam grup keluarga apa semua kan. Lepas tu dia akan cerita, aku jumpa dia, bagus lah dia, tak sombong. So saya rasa tak ada hati yang sombong. Korang je suka sibuk-sibuk ni. Tapi abang tak ada lah dalam list tu. Nama Rosyamno tak ada lah. Tak ada hati yang sombong lah. Mana aku tak nampak pun hati sombong.